Paling handal, budak pandai. Tekong dah panggil balik tadi. Sedap, sedap. Selamat morning guys. Pagi ni kita sarapan mi goreng Tekong masak mi goreng. Sedap guys. Ini pula dengan Nescafe. Alamak. Makan depan view hutan. Alamak. Apa lagi ni mic kau nak dustakan? Makan je lah. Hey guys, Assalamualaikum. Selamat morning Hari kedua kita orang dekat Sungai Keniam. Semalam dimancing tapi kumpau. Itu biasa, tak ada hal. Masih mencuba. Pagi ni kita casting dekat kawasan base camp dulu lah. Malam tadi pun bottom tak ada hasil. Air laju, agak keruh. It's okay, kita tetap mancing. Tujuan pun datang mancing. Hasil nombor 2 lah kan. Kita usaha dulu lah. So pagi ni kita akan test mancing kat sini dulu. Ada lah. Tak ada, kita akan pergi masuk ke dalam sungai semalam tu, kat situ. Kita try casting lagi lah. Okay, jom. Bismillah. Okay, sekarang jam pukul 10.40 Kita akan try casting kat dalam. Paling handal, budak pandai. Budak banyak air. Ya, kejap. Tuang. Hilang Tu atas tu. Dia degil macam Danish. Main dulu. Ambor di belakang Ni marah tu masuk tempat dia Jangan disebut. Siapa? Ustaz. Jangan disebut, jangan ditegur gitu. Bahaya tu. Baling tepat. Ustaz pandai mancing lain. Baling tepat. Mana kita dekat diorang tu je. Jangan ditegur, bahaya tu. Baling tepat.
boleh pakai ikan biasa pun boleh. Dah cuma main tak dia. Ada orang lagi ni ada lekuk. Oh, tu. Tapi air yang ni dah jenis kan? Jenis ada semalam. Semalam jenis kan? Semalam gampang tak nampak. Ini macam biasa-biasa. Semalam macam air kat luar. Allah lucut. Ah. Apa? Handphone? Kau tadi lucut pakai apa? Savior eh? Aku pakai spinnerbait tadi. Mana? Aku jual di cingking dulu. Aku garau. Tu dah dekat ni. Jadi air dia macam ada mana ada pahit dia ada. Sama-sama pahit manis lah. Pahit main ke daun. Ni aku cocok air kau je. Okay guys. Jam pukul hampir pukul 12 eh. Kita meranduk sekejap ke depan. Kita meranduk sekejap. Ni agak adventure sikit dalam. Kau buat ke mana aku setan, Anik? Papa siul. Aduh, calo siap.
Mari mandi. Jom. Ui, sejuk sampai kepala tu. Best. Ikan tak ada. Kita mandilah guys. Apa lagi nak dibuatnya? Mari. Dia nolak kita lah. Topi buka. Basah nanti. Guys, jam dah pukul 1.20 Hari ni kita punya hero Wan Gladys. Tengok ikan dia lah. Mana ikannya? Aku dah pijak ke? Oh, ni ikan dia. Guys, sekarang hampir pukul 6 Aku nak try bottom sekejap kat sini. Tapi hujan lebat Masih baik duduk bawah pokok ni. Jadi kita terlindung sikit lah daripada hujan lebat. Tapi itulah, bila time hujan lebat ni ikan tak berapa nak makan Cuma dapatlah ikan kecil-kecil 2, ada besar-besar gini. Boleh lah buat goreng. Nak tunjuk pun segan. Tapi tadi kat sana Anik 2 kali diorang dia macam gini tapi tak lekat. Tak tahu ikan apa. Kita cuba lagi. Kalau ada lah guys. Tak ada apa boleh buat. Kita hanya mampu merancang, Tuhan yang tentukan. Mancing lagi. Guys, sekarang ni tengah ribut. Kita tengah terkandas. Semuanya salah Mamat ni. Tekong dah panggil balik tadi. Dia sibuk nak mancing. Sekarang ni ribut dekat tengah hutan ni. Jom kita berlindung dekat tempat open sikit sebab tadi dekat depan aku mancing tadi tu ada dahan patah jatuh. Situ pun tadi dahan jatuh, sini pun ada. Tepi sini pun tadi pokok ni dahan jatuh. So harap tak ada apa-apa lah. Balik. Ini semua dia punya bazal. Aduh. Harap tak ada apa-apa lah InsyaAllah. Guys, nak tengok pasangan bahagia tak? Kami kecil. Buat je. Hashtag diorang kecil katanya. So kita dah selamat daripada ribut. Kita dekat base camp. Ini dah pukul 6.30 lah. Kita akan mandi. Kita mandi sekejap Kita mandi sekejap. Lepas tu hari Ahad. Dan sambung mancing lah. Awak saya masuk YouTube je. Saya masuk YouTube. Saya masuk YouTube Abi. Hello, I'm underwater. Guys, selamat malam-malam Hari ni kita ada menu special lah. Menu apa ni? Tekong? Ini pucuk paku goreng. Ini ayam masak lemak. Ini masak special lemak. Tengok. Ini ikan hasil pancingan. Barau, patin juara, ikan lampam. Wah, sedap. Mantap. Sejuk-sejuk hujan-hujan ni kan. Makan. Guys, makan guys. Mari. Apa lagi? Senang. Ini kita makan ni panas-panas ni, hujan-hujan ni. Hujan ni guys.
Meh okey meh? Mantap tengok. Oh makan. Oh. Ani okey ni? Okey. Sedap ni? Makan. Patin apa? Patin lawang eh? Lawang. Patin juara pun ya. Patin juara nama macam kolam ah. Kolam patin juara. Tadi masa aku tengah Alamak, member seksi lah. Hai, masuk YouTube. Ikutlah mana? Kanan mana? Abang, kena nak selesai cakap. Kanan ke kiri? Itu kalau kayu. Abang. Jangan pegang tu, ada manta tu. Takut terkena tangan ni. Jap, belum. Tajuk pakai anak ikan tak pernah buat eh? Pakai? Ada ke? Ada. Dapat? Itu cari baung juga ah, baung ekor merah ke. Macam ni betul ke? Aduh. Dulu apa nak cakap macam ni, terlepas. Ya, yang dulu ada yang viral tu kan. Kolam apa? Kolam pecah, sangkar pecah. Masa banjir tu kan. Okey. Dah. Tapi kalau macam pating juara tadi, dia memang makan atas-atas je. Ya. Kamera tu kau boleh ke ni sikit. Boleh tolak ke belakang lagi. Oh ya. Okey. Kalau turun sangat pun sama, casting pun tak ada barang. Oh, Tak ada makan. macam sini lah. Sama. Tapi kalau sini ada masa dia. Casting sebarau. Allah. Casting sebarau air keruh. Okey je. Dia kalau macam keruh dia nampak dasar okey lagi lah. Kalau macam keruh tadi pun sebenarnya okey je. Okey, tapi air tu dah okey sebenarnya. Air cantik tapi tak tahu lah nak cakap macam mana kan. Dia tak nak makan tu. Air macam tadi tu pun dah okey sebenarnya. Dah, memang betul. Memang dah okey. Air memang okey. Tapi tak tahulah dia tak nak makan tu. Saya pun tak pandai juga nak cakap macam mana. Dah. Depan sikit. Okey. Tahun-tahun lepas mungkin dalam air pun keruh. Hujan lama kat atas sana kot. Hujan lama sangat. Ni tengok lah kalau disurut lah boleh lagi lah. Kalau tak surut, kalau lambat surut wah susah lah nak cakap.
Bukan kurang, memang tak makan kalau air besar. Bottom tu esok kita kena tengok dulu. Kalau tak ada pasir macam mana kita nak pergi? Takkan kita nak duduk dalam air. Okey, selamat sampai. Sikit dah. Sabar. Alhamdulillah. Hari ni trip tak ada asin. Sejuk.